Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni 7 bulan 3. So kita buat recording takbir raya sama dengan student-student kat sini. Kita buat dekat taman Sentinel Park, Sydney. So tadi dah selesai buat take video. Ada lagi scene untuk kita nak record. Panas sikit sekarang ni. Tadi kita buat pagi tadi okey sikit lah. Sekarang ni pukul 10 lebih, 10.30. Dia panas tapi taklah sampai menyebabkan berpeluh sangat. Dia just panas tapi menyucuk macam tu. So ni tadi kita buat recording kat ni, kat tikar ni. So hari ni pagi kita settle benda ni lah. Malam lagi ada lagi program untuk student. Kita buat solat tarawih. Lepas tu kita ada juga program talk sharing, sesi sharing berkaitan dengan indahnya perkahwinan. So kita nak share dengan student-student ni kepada diorang pada malam ni. So habis sesi pagi ni ada buat juga ucapan raya pada waktu tengah hari lagi. Lepas tu kalau sempat ingat nak pergi beli barang Ustaz. Okay. Selesai dah recording untuk single video dan juga untuk berkumpulan tadi. Waktu sekarang pukul 11. Tadi pukul 8 tadi penuh Sentinel Park ni dengan orang berjoging. Dah macam pesta lah dekat sini pagi-pagi. Tapi sebenarnya diorang datang untuk jogging saja. Ada yang berlari, ada yang naik basikal, pusing. Ada Sentinel Park yang luas ni. So nak balik hall untuk buat ucapan raya pula bersama dengan pelajar-pelajar perempuan di dalam hall. Kemudian masa untuk rehat. Lepas tu sambung keluar pergi shopping, cari barang kalau larat. Lepas tu tunggu malam pula program. Inilah slot pada pagi ni. Selesai sudah, alhamdulillah. So semua tengah ambil gambar raya siap kat sini. Kalau hari raya nanti ni mungkin susah kot nak ambil, nak keluar pula kan. So ni diorang ambil kat sini lah. Okay, so next video. Okay, sekarang ada dekat Harvey Norman di area Ronwick ni. Saja main ronda tadi dah habis ambil gambar. Sekarang ni ada student main sini ajak keluar sebab kebetulan diorang nak beli air fryer. So sekarang ni ada dekat Harvey Norman. Saya just look around tengok barang-barang handphone lah sebab nak cari Apple wallet ataupun magnetic wallet ni untuk attach dekat phone. So stok dekat dia tak ada. Sambil ronda tengok kat sini kalau ada kan. Tengok sini kalau ada kat mana-mana kan, boleh nak cari kan. Kadang dekat online lagi murah sebenarnya. So saja just ronda saya nak tengok macam mana. Tengok sini student ni ajak pergi mana, terjalan je lah pada duduk dekat bilik boring kan. So ronda. Sehari malam ada program lagi. Malam lagi untuk bagi sesi sharing untuk dia orang. So sekarang baru pukul 3 awal. Sebentar nak masak, so bit ronda. Okay, jom kita pusing-pusing tu. So tadi masuk dekat sini, kedai yang paling banyak jual barang elektrik macam JB Hi-Fi lah. Barang dia pun sebenarnya bila sembang dengan student ni, diorang cakap aksesori phone sebenarnya mahal juga kalau dekat dalam mall ni.
Macam biasa, dia orang pun ada satu kedai tu dekat Harvey Norman, dia pun suggest untuk cari online. Saya tengah cari yang wallet MagSafe tu. Tengok harga tu, kalau kita tengok harga yang standard daripada price dia orang tu, balik lah kan. Tapi kalau kita convert, memang harga Malaysia murah lagi lah. Tapi kalau barang Apple, convert PMI pun sebenarnya sama, plus minus sama. Jadi sekarang ni saya ada dekat depan Apple Store kat sini. So sini kalau dekat Apple memang meriah lah. Dia orang macam ada kelas untuk pengguna Apple kat sini. So belakang sini Apple. Mungkin nak masuk dalam juga, nak tengok lagi apa yang ada kat situ. Kebanyakannya saya nak cari aksesoris lah kan. Kalau macam contoh untuk yang wallet tu, kalau kita tengok dalam web Malaysia, lebih kurang dalam 270. Tengok sini pun sama aja. Convert sama. Standard price lah. Barang elektrik pun nampak macam standard price. Jadi saya nak masuk dalam tengok harga ataupun pilihan apa yang ada kat sini.